حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وربما كان الغنى دفعا والفقر جمعا لأن الفاقة تحوجك أن تتضرع إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وفاقة تجمعك على الله خير من غنى يقطعك عنه. Nak bagi betul dengan makcik-makcik tu untuk bersama tu. Allahumma salli ala sayyidina قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال وربما كان الغنى اللهم صل على سيدنا محمد mungkin adalah kekayaan daf'an jadi penghalang wal faqra jam'an kefakiran jadi penghimpun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'anna al-faqata kerana kefakiran tuhwijuka membawa engkau an tatadarra ila Allah untuk engkau merendahkan diri engkau kepada Allah wa faqatun tajma'uka 'ala Allah kalau begitu kefakiran menghimpunkan engkau dengan Allah wa faqatun tajma'uka 'ala Allah khairun dan kefakiran yang menghimpunkan engkau dengan Allah itu lebih baik min ghinan daripada kekayaan yaqta'uka anhu yang memutuskan engkau daripada Allah. Qala wa rubbama kana al-ghina daf'an wal faqra jam'an. Mungkin kekayaan itu penghalang wal faqra jam'an dan kefakiran itu penghimpun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala di antara dua perkara miskin dan juga kaya. Mungkin banyak orang yang nak kaya, bahkan mungkin tidak ada satu orang pun yang nak miskin. Semua nak kaya. Tetapi kaya itu ujian. Banyak belakang sekali tu, main duduk depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belakang sekali tu, bangkit duduk depan semua. Jadi di antara dua, kaya dan miskin, Allahumma salli Muhammad. Itu saja. Di antara dua, iaitu kaya dan miskin, banyak orang yang nak kaya dan orang tak mau miskin. Tapi kekayaan itu ialah ujian. Banyak depan lagi betul dengan depan mak cita ni. Ini kosong, saya tak mau tu. Ini kosong-kosong tu. Mai depan. Lagi suruh banyak kali tak bangkit satu dengan kitab ni. Wallahualam. Tu kosong lagi depan ni. Apa tengoklah depan jangan bagi kosong macam tu. Satu suka.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kekayaan itu ialah ujian. Sama ada kita nak bersyukur ataupun kita mengkufuri akan nikmat. Aashkuru am akfur. Nabi Allah Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala bagi kekayaan. Kaya ni sebenarnya yang paling kaya tu Allah. Wallahu huwal ghani. Allah itulah yang kaya. Jadi kaya kita ni sebab Allah yang bagi kaya. Kita tak mampu untuk memberi kita kekayaan. Banyak orang yang berusaha siang, malam, pagi, petang, bekerja keras dengan tulang pak kerat. Nak kaya? Tak kaya. Sampai tua, mati, miskin itulah. Tapi ada orang yang Tuhan nak bagi dia kaya, Tuhan buat asbab. Akhirnya kalau dia berniaga, cara berniaga ataupun dengan cara apa, akhirnya duit mai. Duit mai sampai duit dia banyak, berlambak-lambak. Itu sebab Tuhan nak bagi kaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi dia kaya, Tuhan nak tengok dia bersyukur ataupun dia kufur. Kekayaan kalau kita bersyukur, berarti kekayaan mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kaya menjadikan kita kedekut, kita bakhil, menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Sebab Tuhan tak mau bagi. Tuhan tak mau dia bagi kita ada duit, kita kaya, kita makan seorang. Tuhan tak bagi. Tuhan nak orang kaya mencontohi ataupun berakhlak dengan akhlak dia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan sentiasa berbuat baik kepada kita semua. Sehingga Allah suruh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah selalu berbuat baik pada kamu. Itu Tuhan suruh. Jadi bila ada duit, ada harta, jadilah hamba yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Jadi jadilah orang yang sedikit itu, golongan yang sedikit itu. Seperti mana yang Allah sebut, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepada Aku. Jadi jadilah orang yang sedikit itu. Jadi subhanallah, maka kaya kadang-kadang jadi penghalang untuk mendekatkan diri pada Allah. Bila dia kufur nikmat, satu. Yang kedua, bila mana dia kaya, dia sombong. Sombong itu lagi menjarak dan menjauhkan seseorang daripada Tuhan. Bila ada perasaan dalam diri itu besar diri, lebih pada orang lain, itulah yang menjarak, paling menjarakkan di antara kita dan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak akan membawa seseorang itu masuk syurga, bahkan menghidu bau syurga sejauh 70 tahun kalau ada sombong. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari takabur. Kalau sebesar zarrah pun tak masuk syurga, besar lagi tu, lagilah tak masuk.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu makna kaya yang jadi penghalang untuk dekat dengan Tuhan. Jadi dan di sana ada orang, di sana ada kemiskinan yang mendekatkan pada Tuhan. Walaupun miskin, tapi semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, ibadat tak tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni sebenarnya kita nak jadi macam mana? Kita jadi seperti mana yang Tuhan nak kat kita. Kalau Tuhan nak kita kaya, kita kaya. Kalau Tuhan nak kita miskin, kita miskin. Kalau Tuhan nak kita kaya, bersyukur. Kalau Tuhan nak kita miskin, sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabar ni kena sabar sungguh-sungguh. Wastabir li'ibadati, sabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah. Dalam bahasa tu wastabir ni dia bahasa dia lebih pada isbir. Kalau kita nak suruh orang sabar, kita kata isbir, sabar. Tapi kalau kita nak suruh orang tu sabar sungguh-sungguh, kita kata istabir, sabar. Sebab dalam bahasa Arab, setiap bertambah huruf bertambah makna. Bertambah huruf bertambah makna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam nak beribadat, dalam nak jadi hamba pada Tuhan ni, kena sabar sungguh-sungguh. Sabar sungguh-sungguh ni jangan cerita orang susah kita. Tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berniaga, kita kena berniaga dengan ada harga diri yang tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, hari ni orang nak berniaga jual online, kek online, apa online lagi lah. Jadi berniaga ni dia kena kempen orang beli barang kita, dia kena promosi orang beli barang kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita berniaga di market, kita kena pakai suara. Mai. Sekilo RM10, sekilo RM10. Itu promosi. Tu passion berniaga ni dia kena ada marketing. Tu marketing. Dia kena kempen, dia kena promosi. Barang kami ni barang baik. Pasal apa? Hak ni. Tu dia panggil ada harga diri. Tapi bila harga diri dalam negara tu hilang, di mana dia menipu. Bila mana dia menipu, bila mana dia bohong, ketika tu perniagaan yang dia buat, dia sebenarnya telah menjatuhkan harga diri dia yang tinggi. Satu. Yang kedua, Saudara Sayyidina Muhammad, yang kedua, bila mana kita berniaga secara online, orang berkat beli, Saudara Sayyidina Muhammad, lepas tu kita kata terima kasih kerana menjamu kami makan. Itu menghina diri. Faham tak? Terima kasih kerana menjamu kami makan. Tu habaq kita miskin sangat tu. Jangan habaq kita miskin. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok orang yang berniaga ada harga diri. Berniaga sebenarnya dia mengajak kita tawakal, serah diri pada Tuhan. Dan mengharapkan rezeki kita ni kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Kita jangan bergantung pada orang-orang tu. Orang yang lalu lalang, jangan bergantung orang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita boleh cakap, jemput orang mai beli. Tapi belajar jangan bergantung kat orang tu. Kadang-kadang orang mai beli ni, Sallallahu alaihi Muhammad, dia mai beli. Dia mai, dia berhenti.
Bila kita kata mai dia mai, dia tengok, dia belek satu. Tengok tak ada beli pun. Kita rasa macam mana? Alah, letih aku. Terang ni kat dia. Habang ni. Pi macam tu Jangan harap orang. Sebab niaga ni mengajar dia tawakul. Kita tawakal pada Allah. Dan kita tak tahu rezeki kita di tangan melalui siapa. Orang mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kena buat konsisten cara istiqamah. Belajar tawakal itu hari-hari. Dan kita kena buat sepanjang masa. Istiqamah. Kita buka pakai berapa, tutup pakai berapa. Istiqamah. Dia jangan menega 3 hari pun tak beli, tutup kedai. Dia kena istiqamah. Fikir jalan macam mana nak ajak orang beli. Kalau nak ajak orang pangkah, dia panggil kempen. Kita nak ajak orang pangkah sokong kita, dia panggil kempen. Nega pun ialah politik. Macam mana dia nak buat, nak bagi orang berhenti kedai dia. Cuba tengok kedai Siam ataupun Alatai, dia berlampu kedai dia. Tengok siang biasa ya, tengok malam tuli lampu. Tu ajakkan, tu marketing. Orang tengok tu ceria kedai ni no. Orang nak berhenti tak? Masa nak berhenti. Pergilah kedai, lampu pun tak ada, dalam pun malap, orang tak berhenti kot. Melainkan orang buat tu Faham tak? Jadi cara tu dia panggil asbab. Tapi jangan bergantung dengan orang, bergantung dengan Allah. Orang Arab Mesir, lepas kali lepas meninggal Sallallahu Alaihi Muhammad, pagi-pagi awal sekali baca Quran, cuci kedai. Tu menarik rahmat. Kerja itu kalau kita baca ni, sebenarnya tu di antara asbab rezeki. Quran pagi-pagi baca Quran. Semua kedai buka Quran. Satu suasana yang baik. Kita pun kena buat macam tu. Lepas tu cuci kedai. Jual ayam. Lepas tarik dengan mak Sallallahu Alaihi Muhammad sebelum buka kedai. Lepas tu subhanallah, tu usaha. Tu tak kira lagi kita baca satu waqi'ah, kita istighfar, kita selawat, kita buat amalan-amalan tertentu. Jadi kita semua ni adalah asbab untuk mendorong dibuka rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tulis kita fakir, jadi sabarlah menjadi fakir. Fakir itu sebenarnya mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita ada duit, kita syukur, mendekatkan pada Allah. Kalau kita tak ada duit, kita sabar, mendekatkan kita pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kaya yang mengganggu ibadatnya adalah harta dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bimbang. Kalau duit dalam bank, dia takut orang hack ke. Dia takut orang, apa istilah hari ni, scammer. Dia takut orang dalam bank ambil duit dia. Tu bimbang. Dia sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dah rezeki kita, dosa bimbang lah. Tak hilang Faham tak? Hak hilang tu pasal apa? Bukan rezeki dia, rezeki pencuri tu. Rezeki scammer tu, hak ambil duit tu. Senang tak? Dia ada duit. Lepas tu orang ambil duit kita. Bukan rezeki kita tu. Yang sedih ni, yang susah hati sedih sebab duk faham rezeki aku. Bukan rezeki aku, tak hilang. Bukan rezeki aku tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bergantung dengan Allah. Dalam nega pegang tasbih, selawat. Lagi orang tak beli, selawat lah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bukan tengok handphone.
Bukan boleh tengok handphone ni, tengok sepanjang masa. Handphone ni scroll, pindah pula daripada TikTok, Instagram pula, Instagram, Facebook pula. Banyak sangat ada layan. Tasbih, pegang tasbih, istighfar kah, selawat kah. Hang tengok handphone tak jadi, tak cari rahmat Tuhan. Kalau hang pegang tasbih, hang selawat, menarik rahmat Allah. Tapi tu orang tak buat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kadang-kadang kaya menghalang dekat dengan Tuhan, kadang-kadang fakir mendekatkan dengan Tuhan. Qala li'anna al-faqata tuhwijuka an tatadarra'a ila Allah. Semalam saya tengok Aisar Khalid. Apa nama Aisar Khalid? Sultan Malaysia. Gila sungguh dia. Duit banyak mana kita tak tahu. Dia tabung duit, tapi dia tak buat duit di Malaysia. Dia tabung duit di Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Malaysia pakai, awak kata awak tak tabung sini. Dia tahu orang Malaysia kan. Orang Malaysia pun nak juga. Ramailah orang dengki pun banyak, netizen macam-macam ikut orang nak kata. Bila dia Musa Sayyidina Muhammad, dia tabung duit. Hari tu dia tabung duit di Aceh. Ni dia tabung duit di mana? Di Jakarta kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jadi fenomena sana. Jadi fenomena. Dia turun tu macam menteri tu pun, macam presiden tu pun orang kampung ni ikut dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baru ni dia baiki rumah Abah Rastam. Abah Rastam ni umur 84 tahun. Daripada muda sampai tua miskin. Rumah macam kandang kambing dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan bela satu orang anak OKU. Dia makan apa? Saya tak tahu bahasa dia. Tapi makan macam kangkung lah. Hari-hari makan kangkung lah kot. Kalau kita kangkung lah. Tak minta ke orang. Itu makna kaya yang mendekatkan, miskin yang mendekatkan kepada Tuhan. Orang tengok aku miskin, tengok. Nak minta, aku tak minta. Tu dia panggil sabar dengan kemiskinan. Asalnya sampai cerita ni dekat Aisar Khalid, saudara Sayyidina Muhammad. Aisar Khalid ni ayah dia orang Arab. Kalau tak salah tengok tu. Sayyidina Muhammad. Ayah dia pun bagi sokongan. Dia pernah bercakap dalam saudara Sayyidina Muhammad dalam media sosial. Dia bagi semangat, teruskan anakku, dengan doa ayah dia. Mungkin kau lepas kaya aku. Memang kau kaya ni duit memang tak habis. Duit duk mai. Jadi dia tabung duit tu macam duit tak habis, takkan habis duit dia. Buatlah rumah Abah Rastam. Dia bukan buat rumah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia seorang buat, dia buat sekali. Dia pakai kasut kerja, topi kerja, buat kerja, timba ayak, angkat barang apa semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang tunjuk dia, di Malaysia dia hidup macam ni, di Indonesia dia hidup macam ni. Di Malaysia dia hidup macam jutawan, kereta mewah, pakai macam ni Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Indonesia dia macam orang sana. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia jangka rumah yang nabat tu siap seminggu. Tak salah berapa lama siap. Dan siap. Jadi Abah Rastam pun duduk rumah baru. Dia pergi beli, dia buat macam Ustaz Abid buat dulu ni, pergi beli barang-barang, keperluan apa semua Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, tu bila mana Allah akan bagi, bila mana dia dah berada di puncak kesabaran, habis sabar, baru Allah bagi. Tu bapa Rastam pun 84 tahun miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak pun tinggal dia, bapa Rastam. Jadi lepas dia sabar sungguh-sungguh, Tuhan datangkan bantuan. Apa saja pun kita ni belajar sabar sungguh-sungguh.
Jangan cerita sama sekali kesusahan kita, kemiskinan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi miskin itu membawa engkau untuk engkau bertadarru' pada Allah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hampir-hampir kita boleh kata orang miskin semua ahli syurga. Walaupun kadang-kadang kita tengok aurat ditutup pun tak apa lengkap kadang-kadang. Tapi dia semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kata uritu nar wa ra'aitu akthar ahliha wa uritu nar aku diperlihatkan kepada aku neraka, dan kebanyakan penghuni neraka itu ialah an-nisa wal aghniya, orang perempuan dan orang kaya. Kesimpulannya yang banyak masuk syurga ialah orang miskin. Orang miskin. Jadi kalau kita masalah Sayyidina Muhammad tengok orang miskin, walaupun dia serba kekurangan, jadi zonkan dia ahli syurga. Pasal apa lepas mudah masuk syurga? Tak ada apa nak kira. Barang tak ada, dalam rumah ada apa sangat ya. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Yang payah masuk syurga ni orang kaya, macam-macam nak hisap, macam-macam nak kira. Hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Ada duit banyak, kira nak makan besar. Orang miskin nak makan apa? Makan hak tu ya. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak minta pergi cari kangkung ya. Makan kangkung ya hari-hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kerja tak mampu, tua dah sangat. Dah tua sangat. Tua tu sampai tua bongkok. Bapak Rastam tu. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina. Tapi tengok muka cantik. Tengok muka elok. Dalam tu video tu saya tengok Aisar Khalid jadi imam, Bapak Rastam jadi makmum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi miskin menjadikan kamu berharap kepada Allah. Tak apa. Kalau orang kata miskin, miskinlah. Wafaqatun tajma'uka 'ala Allahi khairun min ghinan yaqta'uka anhu. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan kefakiran yang mendekatkan engkau kepada Allah, yang menghimpunkan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada kekayaan yang memutuskan engkau dengan Tuhan. Jadi kalau miskin, mendekatkan dengan Allah. Sebab orang miskin selalu dia mengharap, selalu dia berdoa kat Tuhan. Kaya mungkin nak berdoa payah pun. Aku dah dapat semua dah. Aku nak doa apa lagi? Dapat bakal-bakal lah. Jadi itu satu. Yang kedua menyebabkan, kalau dia kaya menyebabkan dia sombong. Sebab apa dia sombong? Sebab dia kata aku yang usaha keras, kerja teruk sampai jadi macam ni. Aku. Itu sombong. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah bagi kita kaya, jadi kita kena bersyukur. Bersyukur maknanya berkongsi harta, duit ringgit dengan orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita masuk kedai, ringan-ringankanlah tangan kita sedekah orang di meja tu. Ada lebih sikit, sedekah kat orang di meja tu. Kalau duit banyak sungguh, sedekah semua belanja orang di kedai makan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kaya sungguh, duit dalam poket, kena ada cash. Ni nak bagi kat siapa yang kita kata nak bagi, ataupun kepada siapa yang nak minta, nak bagi. Dulu saya teringat ada tu masa sahabat saya Ustaz Lutfi Arifin. Dia mengaji dengan anak Tok Wani Aziz di India ke Pakistan. Salam Muhammad. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
ada kematian keluarga mereka. Tu guru suruh anak dia balik. Keluarga mereka meninggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata cerita sahabat saya ni, anak tu guru, dia pinjam duit kawan. Orang tu sikit sebab nak beli tiket. Orang pun kata kat dia, anak menteri besar, hang minta hutang ke orang. Soalan saya nama, hantar minta duit kat ayah. Kita kan nak balik, kita minta duit kat ayah lah kan. Dia kata, dia faham ayah dia. Bila ayah suruh balik, dia tak hantar duit, berarti duit dia tak ada lah. Tok Aziz ni rupa-rupanya, dia dapat duit, dia bagi macam ni. Dia bagi kat duit dapur untuk makan, dia bagi kat isteri dia. Peruntukan banyak ni sebulan. Lepas tu dia tolak dekat parti, tak kira lah negeri apa semua, kawasan, dia ada peruntukannya. Hal lebih tu untuk dia apa? Untuk bagi ke orang. Jadi maknanya masalah saya nak Tok Guru dah tak ada duit ketika tu. Sebab apa kata anak dia, ayah dia telah bagi duit ke orang. Waktu tu tak duit habis. Tu dia suruh minta ke orang hutang, nanti ayah bayar balik. Maknanya hebat contoh teladan yang ditunjukkan oleh Tok Guru Aziz Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi orang ada duit, kena ada cash. Kena ada cash untuk Saudara Sayyidina Muhammad, untuk bagi. Kalau dia beli barang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia beli barang, saya tengok juga dalam TikTok, banyak orang tunjuk dah hari ni macam mana nak buat. Kalau dia buat perang, orang bila Musalla ala Sayyidina Muhammad, tuan kedai tu kira dia kalau kat bank dia letak di mesin. Tu mesin Musalla ala Sayyidina Muhammad, kawan tu tak sedar pun. Kawan tu kalau duit cash nak bagi, dia dah bayar lah. Bila dah bayar tu Musalla ala Sayyidina Muhammad berapa ratus pun, dia dah tak kad dan di mesin tu, dia pergi. Jadi subhanallah, tu contoh orang yang ada duit berkongsi duit dengan orang lain. Subhanallah. Jadi kaya macam tu yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang orang kaya ni dia salah faham. Dia ingat ibadat dia yang paling baik adalah sembahyang, baca Quran, puasa dan sebagainya. Orang kaya ibadat yang paling baik adalah sedekah. Jadi dia jadikan sedekah ialah medium untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan tak perlu siapa tahu. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, waktu dia hidup, Imam Ahmad ni contoh ulama yang kaya. Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengajak, berfatwa, mengarang, menulis, jumpa orang, dan dia berniaga. Imam Ahmad berniaga kain. Kaya. Imam Ahmad ialah seorang yang kaya raya. Waktu dia mati, baru keluar cerita dia, duit labung, Imam Ahmad. Maknanya dia bawa duit dia di dunia ni buat pergi ke akhirat dengan cara macam tu. Kalau kita belanja di dunia, duit tu dekat dunia, bila mana kita sedekah duit tu ke akhirat. Banyak masalah Sayyidina Muhammad, ulama yang kaya-kaya. Di antaranya satu ulama bernama Iskandar Lodi. Iskandar Lodi ni dia ulama dalam bangsa Mongol. Dahsyat sungguh. Kaya sangat. Orang meminta hutang, bagi tulis hutang. Orang minta hutang, bagi tulis hutang. Dan banyak Allah orang yang main berhutang ni tak boleh bayar. Akhirnya subhanallah, pada hari dekat nak mati, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia suruh anak dia mai padam semua tulisan. Dulu orang tulis di papan, di batu, hutang-hutang. Dia suruh basuh semua. Maknanya hilangkan orang-orang, nama orang berhutang dengan dia tu. Makna apa? Semua sedekah, semua balas, semua free, semua dihalalkan. Pasal daripada disuruh basuh, sebab
takut nanti anak dia pergi claim minta. Tu kaya yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa faqatun tajma'uka 'ala Allahi, kemiskinan yang mendekatkan engkau dengan Allah lebih baik daripada kekayaan yang memutuskan engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah masalah Sayyidina Muhammad, ialah grup infak rasa 1, 2, 3, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Muhammad Rasa 19 seluruh Malaysia dan Nur Azhar Daud, Haji Nasruddin dan Haji Jumiah Umi sekeluarga Amangan Haik Hafiza KL, Sayang Ummah Nur Aini Naruzaimi sekeluarga, Dr. Fatimah Ustazah Masyitah Pokok Senan, Nur Haidah Husin, Mas dan anak-anak Dengkil, Azina Muhammad dan keluarga Subang 2, Syahala mohon tunggu doakan Ina sekeluarga agar Allah permudahkan segalanya dan semoga dan semoga Tuan Guru Syekh doakan agar Kristina sembuh dari sakit-sakitnya dan lulus pemeriksaannya dengan cemerlang, amin. Azina Abu Bakar, Rohani Ishaq, Azina Muhammad dan keluarga, insya-Allah Allah kabul semua hajat-hajat penaja kita, diampunkan dosa kita semua, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dijauhkan daripada kemurkaan Allah, dekat dan keridaan Allah, jadikan kita sebaik-baik hamba Dia, diampunkan dosa kita dan keluarga, amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.